Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Resno Channel. Okey, video kali ini adalah mengenai aktiviti ride Abang Rain bersama GRTB Bikers ke Phuket, Thailand. Destinasi kali ini agak jauh daripada ride yang biasa, iaitu lebih kurang 1000 km dari KL. Dan event kali ini mengambil masa selama 4 hari 3 malam, dan tarikh yang kami pilih ini adalah sempena perayaan Hari Christmas. Boleh dikatakan ini merupakan ride penutup tirai lah bagi tahun 2025 jugalah. So daripada ramai-ramai ahli grup tu, hanya 10 riders yang berani menyahut cabaran kali ini. Memandangkan perjalanan kali ini agak jauh, so setiap rider diingatkan untuk membuat persediaan rapi dari segi jentera masing-masing, seperti minyak hitam, tayar, rantai, brake pad dan juga alat komunikasi intercom. Okey, ini adalah suasana di pintu sempadan pukul 7.30 pagi. Suasana memang tenang je. Kereta pun kurang, motor pun kurang. Okey, selesai saja urusan dekat custom dan juga immigration ni. Abang Rain singgahlah kejap makan nasi komok. Okey, untuk program hari pertama ni, so kami just ride daripada Danok sampailah ke Krabi sahaja. Boleh dikatakan kami seharian lah, daripada pagi tu sampailah ke petang, baru sampai Krabi. So masa tu banyak dekat atas motor lah. Okey, dekat Krabi ni kami stay dekat Hotel City. So hotel ni terletak dekat tengah-tengah bandar town Krabi. So bilik kami semua ni semuanya dekat satu floor. So senang nak ajak tu ketuk bilik sebelah, okey jom turun. So bila sampai hotel ni, semua ambil peluang untuk rehat, melunjur kaki sekejap lah. Sebab malam nanti nak jalan jauh dekat Onang punya pantai ni. Welcome to Renwalk. Oh, itu dia. Bapak tu. Inilah dia. Ramai. Memandangkan malam ni adalah malam Christmas, so memang happening lah dekat tepi pantai Onang ni. Ramai manusia, especially Mak Saleh lah. Okey, antara aktiviti yang menarik di tepi pantai ni ialah melepaskan tanglung ke langit, sky lantern. Hello. This one how much? 100. 100? Yeah. Aktiviti ni sebenarnya adalah satu simbolik yang mendalam, especially untuk penganut agama Buddha. Okey, dekat sini kau boleh nampak tanglung tu naik dengan perlahan-lahan. Dia seolah-olah membawa pergi segala kekecewaan dan juga perkara-perkara negatif yang berlaku di masa lalu lah. Cahaya yang bersinar dalam tanglung tu, ianya menyimpan harapan yang baru, iaitu impian yang masih dikejar yang belum dicapai lagi sebenarnya. Dan bagi penganut Buddha ni, mereka percaya semakin tinggi lagi tanglung tu terbang, semakin dekat lagi impian tu untuk menjadi kenyataan.